Kebiasaannya kalau kita membacakan ayat-ayat ruqyah itu kepada setengah orang, ada yang tumbang, ada yang tak tumbang. Yang tumbang itu atau tak sedar itu kerana kekuatan jin itu sangat kuat kepada orang yang sakit itu. Jadi yang kedua itu dia tak tumbang, tak ada apa-apa kerana jin tidak berapa kuat. Dia yang kuat mengganggu itulah yang menyebabkan dia pingsan. Yang kurang mengganggu itu dia tak pingsan pasal dia tak kuat. Jadi maksudnya begini, sekiranya kita bacakan seorang tu tumbang dia, tunjukkan jin dalam badan tu kuat gangguannya. Yang kedua kita baca dia tak ada apa-apa, tunjukkan jin dalam badannya tidak berapa kuat mengganggu dia. Dia gangguan ini sama ada seluruh badan, ada separuh badan, sama di tangannya, di kakinya, di perutnya, di baunya, di kakinya dan sebagainya. Tapi ada yang dia gangguan simple, sikit sangat, diganggu sedikit sangat, jadi tak adalah tumbang atau sebagainya. Tapi kalau diganggu seluruh badan, itu tumbang, insyaAllah.